Dengar sini baik-baik. Orang yang paling licik di dunia ni bukanlah orang yang menipu terang-terangan. Tapi mereka ialah orang yang bijak menggunakan kebenaran untuk menyembunyikan niat sebenar mereka. Pernah tak jumpa orang macam ni? Dalam dunia bisnes dan kehidupan seharian, kalau kau terlalu jujur 100%, kadang-kadang orang akan jadi curiga atau tak percaya. Tapi, bila kau selitkan sedikit kebenaran dalam cerita kau, orang akan mula rasa yang kau ni seorang yang telus. Padahal, itulah pintu yang kau gunakan untuk masuk dan pengaruhi fikiran mereka. Macam yang Robert Greene cakap dalam bukunya, kejujuran separa ni jauh lebih berkuasa daripada pembohongan sepenuhnya. Contohnya, kau berikan fakta yang betul dan boleh disahkan. Tapi motif utama di sebalik tindakan kau simpan kemas-kemas. Kau mungkin nampak macam seorang yang baik hati dan membantu. Tapi sebenarnya kau dah merancang 3-4 langkah ke hadapan untuk kepentingan kau sendiri. Ini bukan bermakna kau jahat, tapi kau faham yang dalam permainan kuasa, tak semua kebenaran perlu didedahkan kepada semua orang. Ingatlah, dalam dunia ni, kadang-kadang bukan siapa yang paling jujur yang akan menang, tapi siapa yang paling pandai menggunakan kejujuran untuk mengawal permainan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan follow untuk lebih banyak lagi kandungan macam ni. Jumpa lagi.